Koma, kebahagiaan luaran ini tidak semestinya menunjukkan bahawa kesejahteraan dalaman. Tapi sebelum tu, mari kita tengok dulu. Kagum no teman, bila tengokkan live Bella ni happy aja Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, betul ke kehidupannya memang secara realnya macam itu? Memang sentiasa nampak bahagia, seronok, happy. Kadang teman tertanya-tanya jugalah, apa agaknya rahsia dia kita nampak kehidupannya begitu happy aja? Tapi sebab yang utamanya mestilah kerana adanya kekasih hati YB Syed Saddiq, kata kita lah. Yang sebenarnya susah lah teman nak cakap, betul ke kekasih hati? Sekarang ni kita dah mula tertanya-tanya, hanya sekadar gimmick hoja ke ataupun memang benar dema ni tengah bercinta? Tetapi dari sudut psikologinya, kadang-kadang manusia ini dia memang memakai topeng emosi, namanya emotional masking. Apa tandanya? Orang yang pernah mengalami trauma ataupun mengalami satu tekanan emosi yang sangat mendalam, biasanya dia akan cuba untuk menunjukkan imej gembira, bahagia di depan orang, menunjukkan wajah ceria di khalayak ramai. Ini adalah merupakan mekanisme bela diri, mekanisme pertahanan psikologi. Tapi kalau betul lah YB Syed Saddiq mencintai Bella, kebahagiaan yang ditunjuk oleh Bella itu memang sebenar-benarnya itulah life dia sekarang, tengah bahagia. Walaupun ketidaktentuan, walaupun masalah yang begitu besar yang kita hadapi, tapi kita kena nampak kuat macam YB Syed Saddiq berlari masuk Iron Man. Udah kuat ke situ pula ya koma. Udahlah.